join dalam carnival lain adalah syarikat-syarikat yang lebih kurang sama join dekat sini. Kan? Mungkin lebih ramai dekat sini sebab sini kita ni banyak Muslim daripada carnival lain. Kalau carnival lain, saya tak tahu sebut nama, mungkin lebih ramainya orang bukan Islam, pengusaha dia, syarikatnya bukan Islam. Tapi di sini adalah Muslim Travel Agency. Satu, sebab Papuh ni Persatuan Umrah dan Haji Malaysia, Papuh nak jadi ahli dia kena Muslim 100% sahaja. Okay? Sebab itu kita jaga. Yang keduanya, kalau offer berlebihan, tuan-tuan kena hati-hati. Kalau pergi dekat carnival lain, dia buat potongan harga 10%. Kalau dekat sini, confirm tidak ada 90%. Secara pastinya tidak ada 90%. Sebab dalam travel agency, industri, kalau orang yang offer dia gila-gila sangat, hati-hati dengan offer ni. Kebarangkalian tak terbang tu sangat tinggi. Dan ini perlu dijadikan sebagai suatu didikan untuk semua. Kan? Kita kena didik masyarakat, bukan sekadar cari harga murah. Kita ada antara sahabat-sahabat kita Insaf. Mana Insaf boleh angkat tangan? Insaf Travel. Antara pelopor harga murah dalam industri. Dan Alhamdulillah, jemaah dia terbang semua. Saya boleh kata, sehingga hari ini jemaah dia terbang semua. Begitu bukan buruk. Kan? Alhamdulillah, saya kena sokong. Ni sahabat kita pun travel agency. Kan? Industri, jangan cari harga murah semata-mata. Sebab dengan harga murah tu lah, orang tak terbang tu ramai. Berbilion ringgit punya kes di tribunal berguna disebabkan tak terbang. Kalau syarikat tu mula tak terbang, masyarakat jangan cari harga yang murah daripada syarikat-syarikat tu lagi. Kan? Ini sebagai suatu didikan untuk IK, sahabat-sahabat media, tolong naikkan benda ni. Jangan pergi carnival untuk cari harga murah saja. Kalau tuan-puan pergi cari harga murah, pertamanya industri tu akan bankrupt cepat, akan ikut cepat. Kan? Yang keduanya, memang kalau orang tak terbang, akan jadi masalah lain. Kan? Berapa banyak syarikat-syarikat yang besar akhirnya lingkup disebabkan harga-harga yang tak masuk akal. Dan ianya datang daripada pengunjung yang selalu mencari harga murah. Saya bukanlah kata semua harga murah itu tak betul, kan? Tetapi dalam industri, kalau cari harga murah saja itu bahaya. Tapi dalam carnival kita, ada yang buat diskaun sehingga RM500. Ada voucher-voucher yang Timbalan Presiden saya sebut, sehingga RM1 juta akumulate total semua daripada peserta-peserta kita. Cuma dia kena pergilah. Contohnya syarikat ni jual harga dia RM9,000. Dia buat diskaun RM500. Jadi RM8,500. Ada syarikat tu jual RM5,000 dengan hotel yang agak jauh, 1.5 km ke 2 km. Reasonable lah untuk dia buat jual harga tu. Jangan dia jual harga premium RM9,000 dengan potongan harga RM3,000, RM4,000, tapi duduk di sofa juga. Jadi tak betul. Okay? Antara syarikat yang paling ramai sertai daripada yang sebelum ni lah. Tahun ni saya rasa ada 2-3 lah travel fair berteraskan Muslim. So kita punya Papuh Muslim Travel Fair ni penyertaan daripada syarikat yang paling ramai. Itu beza dia. Jadi datang, sebab tu kena datang, jumpa lebih ramai lagi. Jadi senang buat perbandingan harga.